Strike. Aku tanam semula tempat yang ban pecah tu ya. Okay geng, dia dah buat dah. Tapi keadaan motor parah ni lalu. So memang ni baru buat lagi ni. Masih baru buat. Itu sungai berenam dia. Dah surut dah. Isi air sungai dah surut. Tapi ni musim hujan lagi. So ni kan sungai masih lengkap. Letak batang kelapa, dia pasak batang kelapa, letak batu. Bagus lah. Besar ni. Dia BO dia. BO melakukan kerja-kerja. Banjir besar Sampai banjir besar. Uish, banyak. Baju dalam wanita berbagai saiz geng. Banyak dibuang di sini. Tu bawah. Tenggelam ni, tenggelam bawah ni. Jalan ni pun banjir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ahmad Fishing. Okay geng, apa khabar? Sihat ke? Alhamdulillah, selamat tahun baru 2026. Okey geng, sempena tahun baru ni. Semoga ada azam baru Semoga ada kemanisan yang dicipta. Okey. Suara tak berapa sedap sebab baru pulih pada demam. Kita gagah lagi datang ke spot geng. Allah uji awal tahun baru ni. So hari ni tanggal 4 bulan 1 2026. So aku sampai lewat jam menunjukkan 12.30 pagi. Dah lewat tengah hari baru nak sampai spot. So semua keperluan anak-anak sekolah semua dah selesai semalam. Hari Sabtu kita siap, kita lancar dulu, kita beres dulu, kita settlekan dulu. Alhamdulillah. Jadi ada masa hari ni Hari ni untuk berpeluang untuk datang kembali spot yang mana video sebelum ni aku pernah sampai. Spot yang di mana video ni aku pernah buat, iaitu banjir besar banjir besar melanda port ni, iaitu Sungai Bernam ban pecah. So port ni memang tenggelam habis dalam ni memang tenggelam habis. Kat luar sana pun dah tak boleh masuk. Kat dalam, apatah lagi kat dalam ni. So jadi hari ni aku bertanang setelah berapa bulan sebulan lebih rasanya. Sampai sebulan lah. So kondisi air sekarang ni port dia macam ni kan. Kondisi air dia macam ni, sedang mengering So hari ni waktu yang menarik cuaca yang cerah, hari yang baik. Semoga tak hujan hari ni. So hari turun, satu hari hujan geng. So hari ni repeat balik. So apa jadi, masih tenggelam lagi depan, berhadapan aku ni. Masih tenggelam lagi jalan dia. Masih tenggelam lagi. Sana nanti kita pusing belakang. Ni masih tenggelam lagi jalan dia. So kita randup pelan-pelan, kita buat lemparan dalam ladang sabit ni. So dah tengah hari. Pagi lagi molek Jadi kita stay kat sini. Korang stay tune. Kepada yang baru sampai, kepada yang baru terjumpa channel ini, aku ucapkan selamat datang kepada korang. Sebelum tu korang subscribe, like, share dan komen. Subscribe, like, share dan komen. Jangan lupa subscribe Subscribe. Okay, nanti aku update
Wah, stay tune. Tonton video ini sehingga habis kan. Yang ke mana terus tonton. Okay, cantik. Strike. Hui, kasar geng. Ada barang. Hui, mantap lapu. Tu kat situ. Jumpa sini dulu. Oh. Mantap. Situ. Strike. Kena. Alhamdulillah. Okey, sikit mantap. Ui. Oh, ilaha illallah. Wujud tu. Ada pot lagi. Nampak banyak penangkapan ni. Banyak nak menangkap ikan sepat Sepat ikan puyuh. Ni. So aku ada bawa jala ni. Aku bawa jala. Saya ingat musim banjir aku bawa jala. So kita cuba ke depan ni. Dah lama tak makan sepat konggeng ke, sepat siam ke kan. Kalau ada, kita try lah kalau ada rezeki. Okay, stay tune ya. Cantik. Jala ya. Slat.
Oh, strike. Strike. Tak. Strike.